Would you rather jadi famous sebab kelakar tapi kau hodoh, ataupun jadi famous sebab handsome tapi kau bosan? Aku tak sure tu sebab aku handsome dan kelakar. Aku tak tahu lah tu soalan tu. Famous sebab kelakar tapi hodoh lah. Sebab aku pun tak adalah handsome sangat tu. Betul lah. Tak Gurau. Aku cakap kelakar, betul lah kelakar. Yang hodoh tu? Kau cakap hodoh je. Aku tak dengar. Aku rasa kelakar sebab hodoh. Sebab orang handsome ni biasa tak kelakar pun. Patut aku tak kelakar tu. Macam mana lah nak buat? Dah Kau sanggup jadi hodoh? Sebab aku dah memang macam ni. Okay, rupa kita aku cakap tahap hodoh lah. Orang tengok kau terkejut. hodoh dah ni. Weh. Kalau aku handsome tapi bosan, tak best juga tu. Aku nak orang yang boleh entertain. Ni handsome sampai kau naik kereta kan, orang sebelah naik motor tu Boom. sampai accident. Je lah aku. Aku sanggup jadi hodoh lah. Sebab aku ni hodoh, tapi bayangkan kita hodoh, kita cakap apa-apa semua orang gelak kan. Nah, sebab aku suka menghiburkan. Tapi aku buka tak. Lekar tu kau. Weh, kejap tu weh. Weh, chill tu. Tapi aku rasa aku pilih yang first tu kot. Sebab kalau diikutkan kan, kehidupan jadi orang yang bosan ni, kau tak ada humor, orang bergurau dengan kau kan. Would you rather kiss your friend? Ya, apa ni kau tanya ni? Merepek ni soalan kau ni. Boringan. Apa dia kalau kita borak pasal politik dan juga keamanan dunia? Ui, baik aku melawak dengan surat khabar tu, lagi kelakar. Aku daripada borak anda, aku lagi rela tengok roti jatuh. Kelakar. Sebab tu aku tak handsome. Tak. Let